minkum alba'ah, wahai orang muda-muda, pemuda lah, bukan puteri. Mana-mana daripada kamu yang mampu, ada boleh buat keluar ria belanja, boleh bayar nafkah, faliyatazawwaj, maka hendaklah berkahwin, nikahlah. Bernikah orang muda-muda ni, kita 38 baru nak nikah. Muda-muda tu nikah dah. Ni gak kita umur ayah baru 50, umur ayah 60, anak tadika. Tak gak cetong. Anak jepat, ayah bapurah. Dak ada nak didik dia, anyuk anak. Dia gitu. Orang muda-muda nikah muda-muda. Fa innahu aghaddu lil basar. Bila berkahwin lebih memejamkan mata. Mata tak boleh pejam dah. Tidak kat mata luar duk tengok ke tini tengah jalan. Bini ada dah kejam sikit. Tak kejam banyak, kejam sebelah. Ni kok lambat tengok muslimat jauh lalu. Baru lah ni dengar tafsir. Bukan sini. Alik kuatang. Jadi mata kita bila dah ada isteri, maka dapat kita jaga. Aghaddu ni makna boleh memejamkan mata. Maksud pejam bukan pejam lah, langgar tiang api pula. Mata dak dia orang. Rapuang pula dah boleh laki muda-muda dak jadi bodoh sangat. Lambat jumpa jatang kuih. Dah ada suami dah, tertahanlah nafsu, maka nafsu dapat dikawal dengan hukum syarak. Wa ahsanu lil farji, dapat menjaga kemaluan. Tidak jadi perkara-perkara dosa, dak berzina, dak apa. Sebab tak boleh. Tuhan ciptakan dua, laki-laki dan perempuan ni memang di jenis negatif dengan positif. Besi berani. Kalau selatan dengan selatan, tak layan mana. Selatan utara, lekat selalu. Lekat tu yang macam-macam pesen tubik. Ni tubik anak, ni tubik tu, ni tubik ni tu bau minyak anak. Ni pang laluan jabang. Pasal tidak dengan saluran ini haruskan oleh hukum syarak. Dia tak apa, saya boleh sabar tengok opang. Sedap gamuk sabar. Bang, cakap besar. Bapak wali rebah. Dah mu benda dengan aku wali yang ni. Saya tak apa, saya boleh ok. Saya dengan opang saya boleh ok. Saya cakap besar. Tu imam luli batin. Liwat dak itu imam. Dah tengok gendong porong pula. Tu imam. Kau dia masih sini. Jangan main orang puan, jangan main. Jangan cakap besar. Tuhan uji selalu. Orang puan dia hebat dia. Dia ada kareng dia. Nampak lembek kan, kokek. Habis kita takut dia. Tok imam takut bini, tok bila kau takut lagi. JKK dak nyawa terus dengan bini. Tak? Jangan main orang puan. Nampak dak gerak. Jalan lembek tapi kalau disuruh habis buat belaka tu lelaki. Baiki rumah baiki. Suruh tukar kereta tukar. Suruh balik di rumah. Inilah. Macam mana nak jadi bos gua ni? Kata rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki ni bos atas perempuan, tak bos sekarang. Betul dah bos, dia big boss. Orang puan jadi big boss. Kalau disuruh kita apa? Semua kita buat, jangan ikut belaka. Jangan kata aku boleh orang puan, jangan. Sebab orang puan ni dia ada syaitan. Bukan dia syaitan hias make up dia. Dalam satu hadis Nabi kata al-mar'u tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan wa iza absara ahadukum fa'ajabat fa iza absara ahadukum mar'ah wa ajabathu falyati ahlahu fa inna zalika yarudu ma fi nafsi au kama qala. Perempuan ini dia bila beradak dengan kita dia atas rupa syaitan. Dia beradak dengan kita, bukan dia syaitan, jadi rupa syaitan, dia masuk seh kalau kita tengok dia. Bila kita tengok perempuan ni dia mari seh. Padahal bini ada dah beradak molek, dia jadi pasal lain. Jangan main. Bila membelakang kohok naik seh. Dia lagu tu syaitan ada. Maka barang siapa yang jerepak dengan perempuan, lepas tu berasa tengok comel lah, Allah moleknya, Allah putihnya, Allah gitunya, gini, gini. Falyati ahlahu, balik unggah bini dah. Faham? Tak usah duk layang sangat tu. Tak usah layang sangat. Fa inna zalika yaruddu ma fi nafsi. Kalau bila kita balik ke bini kita, maka segala angan-angan kita kepada perempuan yang kita jumpa tengah jalan ni akan hilang. Boleh bini. Betul tak? Dia kata tak sama ustaz. Walaupun kita balik tengok bini kita,
Tengah jalan tak sama. Tengah jalan kita tengok dia putih lepuk. Tutup api pada. Tak sama tutup api. Sama belaka. Kita tengok dalam muka bini kita lawak tengah jalan, tutup api. Mudah je.